Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Luqman bin Zulkifli selaku Pegawai Agama Andalusia Cawangan Tunjung di Kelantan. Untuk makluman, biasanya jemaah kita ni kalau mari daftar umrah, dia dah dapat sekali dengan insurans kelompok. Ramai lagi yang tak faham berkenaan dengan insurans tambahan. Perlu tak kita ambil insurans tambahan ni? Untuk makluman, kalau kita ambil insurans kelompok, sebenarnya dia cover hanya sedikit sahaja. Jadi ikut insurans tambahan ni dia akan cover lebih banyak lah. Contoh kalau macam kita kehilangan bagasi, kehilangan wang, ataupun delay flight. Jadi banyak lagi dia akan cover lah untuk insurans tambahan ni yang sangat penting buat kita. Contoh kalau berlaku apa-apa, dan pengalaman saya sendiri, ramai jemaah yang bila berada di sana dia akan mengalami beberapa perkara lah, dan boleh katakan kebanyakannya akan mengalami demam. Dan saya sendiri itu pun ada jemaah terpaksa dimasukkan ke hospital disebabkan penyakit jangkitan kuman paru-paru. Jadi kalau kita ambil insurans tambahan ni akan sangat membantu kita lah, akan sangat membantu kita jikalau berlaku apa-apa. Dan insurans tambahan ni sangat disarankan untuk kita ambil. Jadi itulah sedikit info berkenaan dengan insurans tambahan. Boleh?